Git tandah 12 tahun. 1/5 umur kita duduk dalam tandah. Tuan-tuan buatlah masjid comel mana, buatlah pejabat mahal mana, buatlah rumah macam mana, tandah tak ada. Tak boleh. Kena ada tandah. Dan tandah tu kena tengok. Kalau masjid ada suti tandah, orang kata berat tu. Yang saya amat hormati juga ketua kampung, seterusnya orang-orang besar kawasan ini, dan para ibu bapa, muslimin muslimat, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Di antara nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah nikmat kita berada dalam situasi aman, damai dan juga kesihatan. Dua nikmat ini tidak diberi cakna dan prihatin kecuali selepas tidak ada dalam kamus kita. Orang sakit baru dia tahu nilai lebih dan hebatnya sihat itu. Sehingga disebut as-sihhatu tajul as-sihha. Kesihatan itu mahkota bagi orang-orang sihat. Orang tu kaya, bukan milioner, bilioner. Tapi kalau kanser tahap 4, tak ada apa. Bilang hari je lah. Itu sebagai contoh. Begitu juga yang kedua, keamanan. Aman ni kita tak rasa. Tapi bila berada dalam satu kancah negara yang sedang perang atau perang saudara, pada masa itu baru kita tahu nilai nikmat aman. Membawa dengan aman itu adalah ketenangan, kestabilan, dan rakyat sama-sama boleh hidup dengan damai. Sebaliknya, kalau tidak, mereka akan cuba untuk memenuhi nafsu dan perut masing-masing. Berlakulah kecurian, penipuan dan sebagainya. Alhamdulillah, bila saya datang ke kampung seperti Gombak ini, maka sebenarnya suasana ini adalah satu suasana yang cukup baik. Dalam Al-Quranul Karim bila sebut orang kampung, hatinya jujur, jiwanya penuh dengan yakin. Kita setiap malam Jumaat biasanya membaca surah Yasin atau hari Jumaat. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Maka di situ kisah sahibu Yasin yang datang dari ulu kampung. Bagi tahu kepada orang kawasan bandar, tolong ikut nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Ittabi'ul mursalin. Suruh ikut. Kenapa? Kerana mereka ini dalam keadaan baik. Sama ada keakraban, dari segi hatinya, hubungan silaturahim dan lain lagi, maka di sinilah perlunya kita pupuk dan kekalkan. Tak jauh tuan-tuan, tepi kampung kita tengok taman. Sifat dan sikap kebanyakan taman mesra tu kurang. Dia lebih sifat keluarga dan rumah masing-masing. Tapi kalau di kampung, 5 batu daripada rumah tahu. Tapi taman, lorong sebelah pun tak tahu dah. Itu bezanya tuan-tuan suasana seperti ini. Tajuk pada malam ni sebagaimana yang disebut oleh pengerusi, berkenaan dengan hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang dapat kita ambil dan kita petik daripada hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sama ada sebelum hijrah, ketika hijrah, beberapa suasana yang Nabi bertemu semasa hijrah dan berhentinya Nabi di Taif, di Quba. Berhentinya Nabi di Quba
selama 4 hari. Kemudian seterusnya masuk ke kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. Semuanya itu dapat diiktibarkan dan difiqahkannya. Kerana dalam fiqhul hijrah kita akan menemukan pelbagai iktibar pengajaran yang mungkin kita dapat petik dan kita dapat ambil. Pada malam ni saya akan sebut sebahagian dan kita cuba sesuaikan apa tindakan kita bila mana kita cuba melihat hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, pada malam 26 Safar, orang kafir Quraisy seramai 15 orang, termasuklah seperti Abu Jahal, seperti Umayyah, seperti Abul Buhturi, seperti Nabih dan Munabbih, dan ramai lagi, dan juga iblis yang merupakan Syekhun Najdi, orang tua, yang mana mereka telah berhimpun di satu tempat namanya Darun Nadwah. Dalam bahasa kita agak macam parlimen lah, duduk dekat dengan Kaabah. Perbincangan itu mengemukakan 3 cadangan. Cadangan pertama, buang daerah Muhammad, lalu dibangkang oleh iblis. Kalau buang daerah tempat yang kita buang tu, dia boleh pengaruh orang, bahaya. Pandangan kedua, kita tahan dia, kita penjarakan dia. Kata iblis tak boleh. Kalau penjarakan dia, kerana kebijakan dia menyebabkan orang yang tukang jaga tu, warder-warder tu, akan terpengaruh pula dengan Muhammad. Tak jadi, payah. Akhirnya keluarlah daripada mulut Abu Jahal, kita bunuh je lah. Dan cara bunuh pula, kita pakat ramai-ramai, pakat tetok sekaligus ramai-ramai. Akhirnya kabilah Bani Abdi Manaf, yakni kabilah Nabi Abdul Muttalib ni, kabilah ni tak mampu nak lawan kita Bani-Bani yang ramai. Bani Makhzum, Bani Adi, Bani ni, Bani ni. Jadi kita pun bayarlah diat dengan 100 ekor unta, kita selesai daripada Muhammad. Pandangan itu sebulak suara telah disetujui oleh semua, dan iblis antara yang menyokongnya dengan sesungguh-sungguhnya. Tuan-tuan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang, Allah buat apa yang dia buat, yang dia hendak. Apa yang berlaku? Malam berikutnya, malam 27, Nabi telah keluar dengan jayanya. Mereka kepung rumah Nabi. Dan ketika itulah berlakunya mukjizat. Berlakunya pertolongan Allah. Mereka tak nampak pun Nabi. Benarlah firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nas ini menunjukkan ada 4 tembok ataupun 4 hadangan dan halangan, menyebabkan mereka ni tengok Nabi pun tak nampak. Seolah-olah di depan mereka tu macam kami jadikan tembok, di belakang mereka macam tembok, dan kami pensangkan dan kami tidurkan atau tidak sedarkan mereka, dan mereka tak nampak langsung dah. Itu yang berlaku. Maka Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar telah menyediakan 2 ekor unta. Dibelinya dengan harga 800 dirham. Bila dia beli dengan harga 800 dirham, dia beri kat Nabi seekor, pilihlah. Nabi kata saya tak nak. Saya akan bayar. Nabi bayar dengan harga 400 dirham. Dan unta Nabi ni lebih kurang umur 5 tahun. 5 tahun ni maknanya unta tu muda ke tua? 5 tahun tu maknanya unta tu muda-muda baru. Muda-muda baru. Sebab unta ni dari segi fiqahnya boleh buat korban bila umur 5 tahun.
Cuma kalau sahabat kita yang pergi Mekah baru-baru ni, di Mekah ada dia panggil makan nasi uta. Nasi uta tu biasanya sekarang ni puak-puak ni dia makan nasi uta yang muda. Dia panggil hashi, kabsyah hashi, ataupun bukan saya nak keping sangat pun, Clio je. Tapi sedap lah, lembut-lembut. Jadi uta ni dia kira matang untuk sembelih korban umur 5 tahun. Kalau lembu 2 tahun. Saling gigi 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Dan unta ni dia boleh hidup separuh daripada umur manusia. Maknanya umur dia 25 ke 30, kita macam 60 lah. 60 ke 70. Itu dari segi umur. Ibarat macam tu lah. Dan unta Nabi ni, Nabi dia sayang. Dia kadang-kadang binatang yang Nabi pelihara ni, Nabi beri nama. Unta ni Nabi beri nama dia Qaswa. Dan unta ni ada keistimewaan, dia baik, dia ni laju, belum bergagah dia ni. Perangai Nabi, ada binatang dia, ada apa ni kita kata agak hayawan yang dia pelihara ni, dia beri nama. Kau sikit-sikit, unta dia beri nama, kuda. Nabi ada banyak kuda. Ada kuda dia nama Murtajiz. Ada kuda nama dia Lihaf. Ada kuda yang dia beri nama Sikib, As-Sikib. Dan ada beberapa nama lagi. Jadi Nabi ni dia ada Kaldad. Dia ada Baral, dia beri nama Duldul. Dia ada beri nama. Tapi bukan sekandang beri nama semua, letih gitu tu. Ni hak unta-unta tu. Jadi Nabi guna unta tu sapalah Nabi wafat. Bila wafat, unta tu dilepas gitu. Dak sembelih. Dan unta tu pula jenis macam cerdik, macam faham je dia pergi tepi rumah orang, tengok. Jadi sahabat-sahabat pun tengok je. Rasa nak beri makan, tak cakap lah, mungkin dia menatang. Cuma ada macam sebuah persepahaman. Dan selepas wafat Nabi tak berapa lama dia mati. Unta Rasulullah ni namanya Qaswa yang Nabi bawa banyak dalam perjalanan dia. Saya ada kisahkan dalam buku Sirah Nabawiyah ni, panjang lebar 2 jilid, macam-macam kisah. Saya akan cerita sebahagian. Yang ini pun kita buat mengajar setiap pagi, tuan-tuan boleh tengok. Menariknya tuan-tuan, unta Nabi SAW ni Nabi bawa dia. Dan Nabi pergi nombor 1 sekali ke mana? Ke Gua Sur. Gua Sur ni ibarat kalau Madinah di utara daripada Mekah, Gua Sur ni ke selatan. Itu taktikal Nabi ataupun strategi. Nabi sampai malam 27, dia antara Gua Sur dengan Mekah lebih kurang 5 km ataupun lebih sikit. Ikut jalan lah, jalan-jalan. Gua Sur ni atas bukit. Bukit tu nama Bukit Sur lah. Sur ni apa makna Sur? Sur tu, Saur tu maknanya lembu jantan. Dan lembu tina nama Baqarah. Surah Baqarah. Surah Baqarah tu surah lembu betina, sapi betina. Ni lembu jantan. Sebab kalau tengok cara bentuk dia tu macam lembu jantan tu. Kalau tengok betul-betul dalam peta sekarang ni ada sistem nama Google ke apa ke, boleh tengok, dia macam tu. Tinggi tuan-tuan. Kalau kita nak panjat bukit tu mungkin antara 45 ke 50 minit ataupun sejam. Kalau air ni saya rasa mungkin 4-5 botol lah seorang. Kalau panjat pukul 9 pagi tu mengepeluh. Tapi alhamdulillah baru ni saya dapat satu info terbaru. 2 tempat yang menarik di Gua Sur dan juga di Bukit Uhud ataupun Gunung Uhud, dia boleh naik dengan GMC ataupun kereta pickup. Kena bayar sikit. Cuma saya tak sempat nak naik lagi. Lain kali saya nak naik lah. Sebab kalau panjat tak tahan kita. Ni ramai ni tak layak panjat ni. Ni jenis bukan calung daki. Letih-letih saya. Boleh lah nak cuba tapi letih.
Jadi Nabi ni dia panjang. Masa tu umur Nabi berapa? 53 tahun. Lebih kurang. Jadi Nabi panjang ni masuk dalam gua su. Cerita nak masuk tu pun pelik. Abu Bakar bagi tahu biar saya masuk dulu, mana-mana ada lubang, mana-mana tu dia cuba ni. Adalah satu atau dua lubang yang tak dapat. Maka Abu Bakar ni sendal dengan kaki dia. Dan Nabi bila dah diberi masuk, Nabi pun masuk, Nabi tidur atas riba Abu Bakar. Duk tidur atas peha Abu Bakar. Nabi tidur ni kata orang tidur sungguh. Tidur sungguh ni apa makna tuan-tuan? Tidur sungguh ni maknanya sebuah ketenangan jiwa. Dia tidur ni ada tempat baik, ada tempat tak baik. Tidur tempat tak baik dalam majlis ilmu. Ini masalah. Tapi saya tak marah, jangan tu. Itu tidur tu tak masalah. Dan hajah-hajah kena tahu, suami-suami hajah waktu tidur paling mujarab bagi dia masa khatib sedang baca khutbah Jumaat. Sebab tu kalau hajah tanya kepada suami, bang, kita nikah 35 tahun, dah rasa-rasa. Dah ada apa? Saya tak pernah tanya, bang. Setiap Jumaat, abang pergi masjid. Dah Tok Khatib cakap apa? Dia akan jawab satu je tagline dia. So takwa lah. Sebab takwa tu rukun khutbah. Masa tu dia ingat, lepas tu anyung. Tak apalah sebahagian. Jadi Nabi tidur. Tidur masa perang atau tidur dalam keadaan macam ini bagus. Sebab manusia bila dia takut, bila dia bimbang, bila dia dikejar, bila dia ni, dia tak boleh tidur. Orang tak boleh tidur ni tuan-tuan, sebenarnya masalah. Kesian. Kita tengok mata dia tak berapa ni, pemikiran dia pun jadi serabut, kacau. Ada. Saya pergi Mekah ni, ada seorang tu tak tidur. Nengung saya. Nak minta Allah kata. Payah saya gini doa ni. Nak minta, nak cakap Allah kata. Gua ni gini ni. Ada orang. Allah uji. Jadi kita boleh tidur ni sebenarnya nikmat. Iz yughashikumun nu'as amanatan. Allah beri, jadikan kamu dengan dapat tidur ataupun dapat macam ke mengantuk ketika perang ni merupakan sebuah keamanan, rasa tenang. Tengah Nabi tidur, adalah satu binatang patuk kaki tepat nyenda Abu Bakar. Abu Bakar tak bagi tahu, tetap tahan muka dia merah begini. Akhir sekali tak tahan sangat, air mata tu nitih atas pipi Nabi. Terkejut Nabi. Malaka ya Aba Bakrin, apa terjadi? Dia kata ludir tu. Apa makna ludir tu? Saya disengat atau dipatuk. Bila sebut macam itu, Nabi pun dengan tangannya yang mulia terus ambil tempat tu, ludah ataupun ambil air dia pun baca bismillah apa semua sekali, letak je, sembuh serta-merta. Dia dah kata tunggulah 4 hari nanti mu sihat. Dok, dia cash. Itulah yang disebut Nabi ni tibbil qulubi wa dawaiha. Dan Nabi ni Allah bagi kepada dia dalam ilmu perubatan. Nabi ni adalah orang yang hebat. Dia bukan baca doa saja. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha ni pakar perubatan. Macam kita lah, kadang-kadang kita ni sakit. Bila kita sakit, marilah kawan-kawan kita, dia kata, hang sakit buat makan ubat ni. Begitu juga zaman Nabi, kata Aisyah. Bila Nabi tak berapa nak sihat, ada orang mari bagi tahu macam ni. Aisyah catat. Jadi Aisyah tu kalau kita kata adalah fakulti perubatan zaman tu dulu, dia doktor lah, dia tahu. Dia cubalah tu. Dah suami dia dalam sejarah sebut. Ini diriwayatkan oleh anak saudara dia, Abdullah
bin Urwah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam ada menyebut seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tengok Nabi Allah bagi macam tu. Dan apa yang berlaku lagi, Nabi duduk dalam gua Sur tu 3 malam. Malam 27 Safar, malam 28, malam 29. Bulan tu 29 saja. Bulan Islam ni 2 je, 29, 30. Dia tak ada 28. Dia tak ada 31. Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Muslim dan lain lagi, bila Nabi sebut bulan, Nabi buat gini, dan satu lagi Nabi buat 3 kali gini, cuma dia buat gitu sekali. Jadi sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Dia duduk situ. Mungkin kita nak tanya 2-3 perkara. Nombor 1. Kat mana unta Nabi parking? Unta Nabi dan unta Abu Bakar di parking Abdullah bin Arqid atau Uraiki ambil dulu. Dia ni orang Arab, bukan Yahudi, dan dia ni tak beriman. Boleh baca dalam buku ni lah, panjang saya cerita. Abdullah ibn Arqid atau Uraikid atau Uraikid, dengan dal ada kata, dengan ta dan seumpamanya. Panjang cerita dia. Jadi, tapi dia orang yang amanah. Yang disebut dalam riwayat wakana khirita. Apa makna khirita? Dia ni adalah orang yang pakar jalan. Kalau kita zaman dulu kalau nak lari daripada rock block polis tu atau JPJ, kalau kampung kita masuk belakang rumah Mak Limah, laki rumah Pak De, lalu kot ni, tahu jalan kampung. Orang panggil jalan kampung, jalan-jalan orang panggil jalan tikus lah. Dia ni tahu jalan. Sebab itu jalan yang dia pilih tak sama macam kita naik kereta daripada Mekah dengan Madinah ataupun bah tu, naik tak sama. Cuma ada temu, walaupun nama tu Tariqul Hijrah. Tempat dia lain. Dan dia ni tolong pegang unta Nabi dengan unta Abu Bakar tu. Malam ke-1 Rabiul Awal dia mari bawa. Nabi berlepas malam tu. Selepas 3 malam. Soalan pertama, macam mana makan minum? Siapa nak supplier? Dia kena mesti ada supplier. Macam saya nak mari sini, pengurusi dia makanan lalu dah. Nak makan. Kita boleh tak ceramah ni lepas ada makan tak? Kalau ada kena berhenti awal, tak boleh. Maknanya sifat makan tu kena ada. Macam mana? Jawapannya ada 2 sumber. Sumber yang pertama melalui anak Abu Bakar, namanya Asma. Asma ni adalah saudara kepada Aisyah. Cuma Aisyah ni lebih muda pada Asma, kalau tak silap hampir 10 tahun. Maknanya umur Aisyah masa tu dekat 7 tahun, kat 8 tahun, dia kat 17 tahun. Siapa dia? Asma. Asma ni Allah bagi umur panjang. Ada kata hampir 100 tahun. Saya juga kisahkan kehidupan Asma. Dan dia berani. Dan dia nikah dengan Az-Zubair ibn Al-Awwam, salah seorang ahli syurga. Dan Nabi sangat sayang kepada Asma. Pernah satu ketika Nabi tengok Asma, Nabi kata, naik atas kereta itu. Asma malu lah nak naik sebab suami adik dia. Dia tu. Jadi nak ceritanya, Asma ni radhiyallahu anha ni, dia pergi. Dia ni bijak. Dia pergi naik atas bukit tu, beri makanan. Sampai satu masa, makanan tu nak letak mana dan macam mana pula nak ikat. Yang adanya tali pinggang dia kerak 2. Sama ada dia kerak 2 ataupun dia belah 2. Satu dia letak untuk ikat makanan, satu lagi untuk air dan ni. Akhirnya dia digelar sebagai Zatun Niqatain, yang mempunyai 2 tali pinggang. Maksudnya bukan sekadar dunia, tapi syurga. Keistimewaan Allah bagi kepada Asma. Baik. Jadi makanan dia hantar.
Yang kedua, melalui hamba kepada Abu Bakar yang Abu Bakar beli dia. Biasanya hamba bila nampak kesiang dia kena seksa, Abu Bakar beli dia, namanya Amir bin Puhairah. Nama apa? Amir bin Puhairah. Kira orang muda lah masa tu, mungkin dalam awal 20-an ataupun kurang sikit. Amir ni kerja dia mengembala kambing-kambing Abu Bakar. Jadi cara dia akan bawa kambing dia gembala sampailah betul-betul depan pintu gua Sur. Masa itulah dia tukang perah susu kambing, Nabi boleh minum susu kambing, yang macam tu. Jadi tu tak ada timbul masalah. Apa lagi masalah? Masalah kalau kita berlawan dengan musuh, kita mesti kena tahu apa gerakan musuh, apa rancangan musuh, apa tindakan musuh. Anak kepada Abu Bakar bernama Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar ni abang kepada Aisyah lah. Abdullah bin Abu Bakar ni orang baik, jujur. Kisah dia menarik. Dia nikah bini comel. Jadi dia tak berapa nak, ya terlepas lagi masjid-masjid awal, jadi payah sikit. Menyebabkan Abu Bakar tak suka gini. Cerah dah. Dia pun jenis takut taat pada Abu Bakar. Tapi sudah cerah tu nengung je. Nengung. Akhirnya berita tu sampai kat Rasulullah, suruh rojok balik. Dia rojok balik. Lepas tu dia jadi semangat lah ibadat. Dan kata silap dia mati syahid dulu pada bapak dia. Semuanya kita cerita dalam buku ni. Kisah Abdullah. Jadi Abdullah ni siang hari dia akan duduk dekat dengan Kaabah, dia duduk dengar. Orang panggil pasang telinga. Malam hari dia buat macam tidur gini sikit, nampak dah gelap tak ada orang, dia akan pergi kat Rasulullah. Dia lapor satu-satu. Bila dekat nak dengan subuh, dia patah balik. Itu perangai dia. Jadi rahsia tu sampai tak tahu. Pelik. Satu soalan lain. Ni padang Hagusu tak dang kat hijrah mana, tak apa tau. Tahun depan pula. Hijrah ni kita dengar ramai orang cakap. Kita baca tak sejarah yang menyatakan orang-orang kafir Quraisy ni, dia beri satu offer tawaran, siapa yang boleh dapat Muhammad dan Abu Bakar hidup atau mati 100 ekor unta. 100 ekor unta ni tuan-tuan, kaya. Macam kita tengok cerita 3 Abdul rasa, dia kata kaya. Kaya. Sebab saya pernah pergi Mekah dah 3-4 tahun lepas. Masa jalan tu, saya kata kawan saya, Syekh, kita masuk sikit kok kapung ni, saya nak tengok sekali unta. Tengok jauh, tengok dah jalan, tengok jalan. Dia pun masuk. Temulah pokok-pokok berdui ke pokok ni unta. Saya pergi kat unta. Ada tuan unta lah. Dah kata hak besar ni, sekor ni berapa lebih kurang? Masa tu, dan 3 tahun lepas tu. Dia kata 50K. 50,000 sekor. Tuan-tuan bayangkan kalau 50,000 lah sekor kali dengan 100 ekor. Saya kok kalau kosong banyak ni jadi terlupa, tak ingat apa. 50,000 kali 100. 5 juta ke 50 juta? Bukan 500,000, bukan, tak dah. 5 juta. Betul, kosong tu betul dah. 5 juta. Saya ingat kita duduk dalam ni pun tak dapat duit ni. Sekali tu tengok, jadi ramailah pakat nak. Sebab macam mana mereka boleh pergi sampai depan Gua Sur? Kerana di sana ada orang Arab, dia ada istimewa. Dia ada, setiap orang ni ada pakar masing-masing kaum. Di antara kepakaran orang Arab ni, ada yang pakar tengok tapak kaki. Contoh, kalau di kampung Bedui tu, ada rumah dia tu hilang barang.
Panggil dia pun mari. Dia pun tengok tapak kaki. Mula-mula sekali dia akan padangkan tapak kaki semua tu dengan tapak kaki keluarga rumah tu lah semua. Okey, selesai. Kemudian dia akan cek lagi tapak kaki hak lain sikit. Ada ni hak lain ni. Ni satu, dua ni hak lain. Nampak bekas dua ni lain. Bukan bini, bukan laki, bukan anak, bukan ayah, bukan mak, bukan. Ni, contoh. Maknanya orang kampung tu lalu kat depan dia. Lalu. Tengah lalu tu, kak dia pegang seorang. Mau curi. Ia lalu. Kita tak pegang hak ni, tanya lagi tak tu. Dia tepat. Ilmu. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Qiyafah. Qiyafah ataupun qaif. Contoh. Macam hamba kepada Nabi. Namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni asalnya hamba ataupun dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni orang kaya, orang hebat. Dia dengan Nabi lebih kurang umur dia tua pada Nabi ataupun muda sikit 5 tahun je. Dekatlah Hakim. Dan Hakim bin Hizam ni orang baik sangat. Nabi suka dia. Tapi masuk Islam lewat. Dekat muka kota Mekah masuk Islam. Tapi orang yang jujur, yang baik. Dia ni sebelah pihak Khadijah. Dia sama ada sepupu ataupun dekat dengan Khadijah. Jadi dia hadiahkan Khadijah ni dengan Zaid ni. Zaid ni orang merdeka. Zaman dulu bahaya je. Orang merdeka ni tiba-tiba datang ke wilayah, pergi ambil orang tu, pergi curi. Curi orang. Bila curi orang, dia pergi jual. Jadi orang tu jadi terhamba. Oh bahaya. Dan kes ni berlaku pada Zaid. Jadi Hakim ni bagi kepada Khadijah. Khadijah bila kahwin dengan Rasulullah, dia hadiah kat Rasulullah. Rasulullah sayang sangat ke Zaid. Lalu dia pun nama Zaid bin Muhammad. Lalu Allah turun ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Tak ada pun seorang di kalangan lelaki kamu yang menjadi ayah kepada ni. Tak ada. Nabi Muhammad ni bukan ayah pada mana-mana lelaki di kalangan kamu. Maka Nabi tukar Zaid bin Harisah semula. Zaid ni dia nikah dengan Zainab. Dan Nabi bila dah bersama dengan Zaid, Nabi merdekakan Zaid. Ceritanya menarik. Macam saya nak rekahkan cerita. Zaid ni nikah dengan Zainab, akhirnya cerai. Sebab Zainab ni Quraisyah, comel orang. Orang panggil tak ngam, tak serasi. Bila cerai, Allah pula kahwinkan Nabi dengan Zainab. Mana boleh kahwin dengan, seolah-olah kahwin dengan bini anak kita. Sebenarnya memang tak boleh kahwin bini anak. Tapi ini bukan anak, ni anak akak. Lain. Anak akak tak ada masalah. Jadi itu membatalkan satu amalan jahiliah masa tu. Dan Zainab ni gembira sebab Zainab kata orang lain siapa menikah dia, semuanya wali bapak dia. Tapi aku, Allah yang menikahkan aku. Allah Subhanahu Wa Taala sebut falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Nas. Bila lepas tu Zaid ni pula menikah dengan pengasuh Nabi nama Ummu Aiman. Ummu Aiman ni ada dua riwayat. Kata pertama namanya Barakah, satu lagi nama Mubarakah. Menarik orangnya. Bila menikah ni dapat anak. Anak tu diberi nama Usamah. Usamah ni Nabi sayang sangat dia. Tapi Usamah ni kalau jalan dengan ayah dia, masa kecil ayah suka bawa anak lelaki ni, Usamah bin Zaid ni jalan. Orang tengok, sebab tengok. Dan masing-masing syak. Ya ke anak dia? Ya ke anak dia? Sebab Usamah ni gelap. Zaid ni putih. Jadi tak ngam. Ayah dengan anak ni tak berapa putih. Hak ni gelap, hak ni putih. Warna ni. Akhir sekali, pernah satu ketika dua orang ni tidur dalam masjid. Bila tidur dalam masjid Nabi tu, dia pakai gebor. Gebor dia pendek. Jadi kaedah orang lelaki kalau biasa tidur dalam masjid ni, dia kena selibuk muka.
Takut lalak mari payah ganggu nak tidur. Dia selimut muka jadi kaki tu jolok nampak. Dua kaki, dua pasang, kaki bapak, kaki anak. Datang Al-Mudliji. Mudliji ni orang yang pandai ilmu kiafah ni, kaif ni. Dia tengok je. Kaki gelap, kaki cerah. Dia kata kaki gelap ni anak kepada kaki cerah ni. Dia koyak. Dia tak tengok muka. Itu hebat orang zaman dulu. Kita kena ambil DNA dulu, ukur kaki betul ke ni. Payah kerja lah kita. Ini dipanggil ilmu kiafah. Jadi maknanya wujud zaman dulu. Mereka ni cuba usur perjalanan Nabi ni siapa ke pintu gua? Allah. Itu sebab mereka tu siapa? Bila sampai ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebut tentang burung merpati liar. Orang kata jinak-jinak merpati. Merpati liar ni, tuan-tuan, kalau kita pergi tu, dia tengok muka kita lari dah tengok. Nung lalu dah terbang. Bukan lari-lari, terbang. Ya, liar. Burung pati ni. Dan burung pati ni, dia terus buat sarang depan pintu gua tu, dia telur. Cuma riwayat ni saya sebut dalam buku ni, Ibnu Katsir menyatakan gharabah ataupun pelik asing, tak kukuh lah. Riwayat yang kedua berkenaan dengan isu sarang labah-labah. Sarang labah-labah ni riwayatnya kuat. Apa makna? Maknanya walillahi junudus samawati wal ardh. Allah ni dia ada tentera-tentera dia. Tak mesti orang. Tentera Tuhan ni banyak. Maknanya kalau menatang pun tolong Nabi, kita orang Islam macam mana je? Menatang pun beri saham kat Nabi. Tak ada rumah yang paling lemah sekali, paling lembut sekali, paling mudah sekali, namanya rumah lebah, labah-labah, sarang labah-labah. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah sekali rumah tu. Tapi dia sanggup mensarangkan depan gua tu seolah-olah itulah ikhtiar. Tuan-tuan, ajaib. Hatta masa itulah ada orang, dia kata, ke Muhammad ada dalam gua ni? Jawab seorang, mu tengok kau berpati liar tu payah tu. Orang lain biasa berpati ni. Orang ni kata, mu tengok sarang labah, aku tengok tebal tu macam tu ada mung lagi. Dia kata, seolah-olah. Jadi dengan sendirinya akalan mereka ni menafikan. Tak boleh terima. Dan ada tu akak jubah pergi kecing depan gua. Bila kita teramah dah nak kecing depan orang, akak tengok tak teramah. Jadi begitu juga dia, maknanya yakin tak ada orangnya. Ada kata macam tu. Hebatnya gua Sur ni sebenarnya tak tinggi tuan-tuan. Dia lebih kurang dalam hampir 1 meter ke 2 meter. Dia bukan tinggi sangat. Jadi rendah. Ni dalam ukurannya saya sebut dah ni. Saya nak baca semua tak boleh lah. Tuan-tuan beli baca je lah. Senang. Dua gua Sur ni pula, dalam atas dia pula, dia panggil tempat yang terbuka. Bukan semua tutup itu dah terbuka. Mereka ni duk naik ke atas tu. Jalan. Duk lakoh. Pada atas. Lakoh. Abu Bakar duk dalam. Abu Bakar kata, wallahi lau ra'a ahaduhum tahta qaddamaihi la ra'ana. Demi Allah, kalau dia tengok saja bawah tu, tak payah mengendak, tengok je, nescaya nampak kepala kita, nampak tubuh kita dua orang. Abu Bakar bercakap mantik zahir atau logik akal atau hukum adat. Saya tengok nampak gitu. Tapi Nabi beri satu ilmu baru pada Abu Bakar. Namanya ilmu keyakinan. Yakin pada Tuhan. Nabi cakap dengan Abu Bakar, ya Aba Bakrin, ma zannuka bisnain illa anna Allah salisuhuma.
Wahai Abu Bakar, jangan sangka kita dua orang je ni. Allah yang ketiga. Buah ni paling mahal yang kita kena serap masuk dalam jiwa kita. Apa maksud? Dalam hidup kita ni, nak tak nak kita akan hadapi warna-warna ujian. Sama ada sakit, kematian, kesukaran hidup, keluarga yang terdekat mati. Itu siapa dia pun semua. Termasuk tukar ceramah ni, semua. Itulah manusia. Tapi jangan sesekali kita nampak benda lain mendahului daripada Allah. Kita duduk kat kerja, bini telefon, bang, anak kita sakit. Jangan bimbang, abang ada 14 panel doktor, pakar. Nampak doktor, nampak pakar, nampak klinik, nampak ni. Kita nak nombor satu ingat Allah dulu. Wa iza maritu fahuwa yashfini. Bila aku sakit, Allah lah yang sembuh. Bila kita ingat Allah? Bila doktor kata tak boleh aku dah, buat kain kapang lah sedia, barulah panggil Tok Imam, pengurusi surau masjid, baru nampak Tok Bila, baru nak baca Yasin ke apa ke, baru nampak. Tak, dalam Islam ni biar Allah nombor satu. Allahumma anta syafi la syifa illa syifa la yughadiru saqama. Manusia dia boleh beli ubat mahal, dia boleh panggil doktor pakar, tapi dia tak boleh beli sembuh. Nak beli sembuh kat farmasi 4 kilo, ada jual tak? Pas sudah, walaupun nama farmasi itu farmasi Asyifa, farmasi penyembuh contohnya, dia tak boleh beri sembuh. Kita beri lalu azan sekejap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak minta izin antara 10 ke 15 minit lagi saya khatamkan. Tuan-tuan, bila kita tengok Nabi cakap begitu kepada Abu Bakar, kita faham bahawa dalam hidup kita biar sentiasa adanya Allah. Kita tahlil la ilaha illallah, kita menhauqalahkan la haula wala quwwata illa billah, dan kita memuja Allah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Semuanya ini sentiasa menjadi zikiran amalan kita setiap hari. Jadi rekah cerita, konsep hijrah yang kita nak ambilnya, saya senaraikan seperti berikut. Antaranya, nombor 1 dalam hidup, mesti kita betulkan niat kita. Apa benda pun biar niat membawa kepada pahala. Syekh nak apa? Nak ingat nak nikah apa? Comel sangat dia, jadi nak menikah. Jangan setakat tu. Kerana nak ikut sunnah Nabi, kerana perintah Allah, fankihu ma tabalakum minan nisa, kerana untuk membina generasi yang taat dan patuh pada perintah Allah, kerana nak jadi khalifah Allah di muka bumi. Banyak sebab-sebab yang lain. Itu baru betul. Jadi poin pertama, kita betulkan niat. Dalam hadis 40 ni, kalau boleh buat mengajar, baca di rumah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niat. Hadis nombor 1. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tu mengikut apa yang dia niat. Dan Nabi sebut selepas tu hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kadang-kadang tuan-tuan, dengan sebab pandai niat, kita dapat pahala. Nabi kata niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang beriman tu kadang-kadang lebih baik pada amal dia. Sebab niat ni dia tak datang lagi riak. Saya niat nak bangun malam semayang. Adakah riak lalu? Riak ni orang tengok dulu, ni tak ada riak lagi. Sebab itu niat ni penting. Kita kena betulkan. Ada orang dia mati, bila dia mati sampai hari akhirat, dapat dia punya pengenalan dia, ditunjuk kepadanya pahala banyak. Dia pun argue depan Tuhan. Ya Rabb,
Saya tak buat ni. Saya tak sedekah. Saya tak sedekah. Tapi pahala kenapa mari juga pahala sedekah dah saya? Saya tak buat ni. Saya tak bina masjid. Saya tak ni. Saya sebut bab sedekah. Keajaiban sedekah. Saya tak kata fadilah, ajaib. Banyaknya. Bila sebut macam itu, Allah kata betul. Kamu tak buat, tapi kamu niat. Dan niat kamu benar, kamu diberi pahala. Amalan ni ada 7. Amalan ni ada 7. 1 dibayar 1. 1 dibayar 1, itu 2 amalan. Niat orang beriman yang ikhlas. Dosa orang beriman, dia dosa. Dosa 1 dibalas 1. 1 dibayar 10. Ini baca Quran. Kita baca Quran, Nabi kata lam akul alif lam mim tu harf, tak. Tapi alif tu huruf, mim tu huruf, setiap huruf tu bi asyri amsalihha, dengan 10 kali ganda. Ataupun bi asyri hasanat. Tengok. 1 dibayar dengan 700. Ini seperti sedekah, infak. 1 dibayar lebih pada 700. Itu seperti sedekah. Allah sebut apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh ganda lebih pada tu. 1 tak dapat disebut bayaran banyak mana, itu Tuhan saja yang tahu. Itulah puasa. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan aku tukar balas. Baik, tak apalah. Itu nak cerita. Nombor 2. Apa konsep hijrah kita nak? Dalam hidup mesti ada strategi. Strategi ada cara, maka masalah ni namanya kena belajar. Jadi kita ni dalam apa hidup pun kena belajar. Imam Ghazali awal-awal lagi ni dalam tasawuf. Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali dia sebut kitab ni, kitab terakhir dia, namanya Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Sebelum dia wafat, inilah kitab terakhir. Dia mati 505 Hijrah. Dia sebut akabah yang pertama namanya akabatul ilm. Hadangan dan utama namanya ilmu. Jadi kita kena cari ilmu, kena belajar. Mari sini bagus. Salah satunya membaca. Saya sebut kuasa membaca. Orang zaman dulu yang hebat-hebat ni kaki membaca. Dia tidak buang masa dia, melainkan mereka ni kuat membaca. Bukan sekadar membaca, mereka ni ngapa betul-betul. Keunggulan hafazan. Mereka buat betul-betul. Mereka tak biarkan begitu sahaja. Nombor 3. Saya melihat mereka telah pilih kawan-kawan yang baik. Nabi temu dengan Abu Bakar. Abu Bakar kata kat Nabi, bila Nabi kata innallah kan azina li bil hijrah, Allah izin kepada aku untuk hijrah. Abu Bakar terus jawab, as-suhbatu ya Rasulullah, saya nak bersahabat denganmu. Jadi konsep yang kita kena cari, pilih sahabat. Siapa dia sahabat kita yang paling baik? Ibnu Atha'illahi Sakandari, pengarang kitab Hikam. Saya syarah 3 jilid. Dia kata apa? Khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allahi maqaluhu wa yunhiduka haluhu. Orang yang paling baik kamu nak bersahabat dengan dia, dia ni cakap dia menunjukkan kamu kepada Allah. Syekh semayang ni, kita tak semayang. Syekh lama kita tak pergi masjid. Syekh, tak ada duit tak? Dia kata ada. Macam mana kalau kita pakat sekali, tahun ni kita pergi Mekah sekali buat umrah? Kita tengoklah package sesuai dengan kita, harga yang sesuai, kita pakat pergi umrah. Maknanya mereka pun pakat. Oh, dia kata ada dalam 7,000, 6,000. Okey, kita pakat pergi. Maknanya ditunjuk ke arah baik. Tunjuk ke arah baik. Cakap dia. Atau yang kedua, wa yumhiduka haluhu. Kita tengok keadaan dia menyebabkan kita semangat nak ibadat. Macam kita lah, makan tak boleh lalu. Pergi kat dengan orang tu, dia kaki makan. Oi, kita pun jadi semangat lalu juga makan. Orang panggil, buat tupang semangat. Kita begitu juga. Kita kawan ni macam tu.
Abu Bakar sebaik-baik orang kerana dia pilih sahabat dia Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sebaik-baik makhluk Allah, dia alam ni, bukan atas muka bumi saja, dia alam ni, tak ada dah orang lebih pada dia. Antara perkara yang saya nampak penting adalah di mana Nabi ajar kepada kita berkenaan dengan doa dan bergantung kepada Allah. Bergantung pada Allah ni ada dua. Sama ada kita doa ataupun kita semayang. Dengan cara kita sabarlah. Wasta'inu bisabri wassalah. Saya nyatakan dalam buku inilah doaku. Nabi ni kaki doa, tuan-tuan. Nabi ni selalu berdoa pada Tuhan. Baca sejarah hidup Nabi, doa Nabi tak tinggal. Nombor dua, semayang. Nabi kata apa? Wa ju'ilatis salatu qurratu 'ainil li. Dijadikan aku, solat itu cahaya mata aku. Macam orang tu nikah lama tak dapat anak, Allah nak pisah tak boleh. Cahaya mata. Maka Nabi jadikan solat macam cahaya mata. Saya sebut ada 17 jenis solat-solat sunat. Fadilatnya, kelebihannya, mereka ni kaki solat. Sahabat kaki solat. Baca sejarah 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kaki semayang belaka, tuan-tuan, mereka ni kuat semayang. Jangan. Jadi kita pun kena ikut. Ni kita boleh buat. Masjid, saya tengok kalau masjid macam ni lah, pakat datanglah masjid. Ini aset akhirat kita. Saham akhirat kita. Mari masjid. Ini penting. Kita mari, kita imarahkan masjid. Saya tak ada nak cerita buat masjid ni. Sebab Nabi bila sampai hijrah di Quba lagi bina dah masjid. Dekat masjid Nabi pun dia bina masjid. Cerita bina masjid ni memang menarik. Dan sebabnya cukup menarik. Jadi kita dengan keadaan berekongnya, tenangnya, mari je lah masjid. Pengisian masjid. Dan mungkin poin terakhir saya tengok keseluruhan isu. Nabi adalah orang yang paling pandai jaga masa. Bak kata Pak Hamka, hidup hanya sekali, justru biar berhenti. Kita ni tuan-tuan, jangan bazir masa. Buat benda bermanfaat. Macam saya sebut, membaca, meri masjid, baca Quran, apa buat benda bermanfaat. Saya ikut kawan sekali, ni cerita 20 tahun lepas. Masa tu saya pensyarah di salah satu college. Gi jalan dengan dia, gi kat dengan pensyarah matematik. Sebab kawan saya tu mengajar matematik di universiti lah. Nak masuk ke pintu tu, dia tulis di pintu dia, matematiklah kamu sebelum kamu dimatematikkan. Saya pun kejut, Allah kata kemah. Dia pun rayak manusia ni umur 60 tahun. Tidur saja 30 tahun. Ni tak termasuk tidur majlis ni, kena tambah setahun lagi. Tidur separuh umur kita, saya sebut apa ni. Salah satunya. Duduk atas meja makan 15 tahun. Lama. Kita sikit-sikit makan. Jalan-jalan cari makan. Rancangan pak makan memang laku. Kuali ada, periuk ada, sodek ada. Macam-macam jenis makan. Suka. Sekarang ni dia panggil ada viral. Viral makan, kedai makan. Sukanya. Zaman dulu mana ada makan durian pelik-pelik nama. Durian je. Leni Musaking ada, duri hitang ada, IOI ada. Mendapa tak tahu, kita pun tak tahu D24, D berapa. Durian ni tupai king lah. King macam king ada lah ni. Tengok. Tapi sedap lah ke? Sedap. Tengok. Makan 15 tahun, 1/4 umur kita sibuk dengan makan. Git tandah. Macam saya ni kuat git tandah. Buat kecil lah. Jenis orang ada kecil manis darah tinggi biasa lah. 12 tahun. 1/5 umur kita duduk tandah. Tuan-tuan buatlah masjid comel mana, buatlah pejabat mahal mana, buatlah rumah macam mana, tandah tak ada. Tak lulus CF. Tak boleh. Kena ada tandah. Dan tandah tu kena tengok. Kalau masjid ada suti tandah.
Orang kata berat tu. Tak anda. Dah mu nak berapa? Tengok berapa orang sini. Dia kata boleh 500 orang. Kurang-kurang 5 je. Ya juga. 3. Dia anggar dah. Orang lelaki berapa pun. Biasa. Tanda. Kita semayang. Lebih kurang 2 tahun setengah je. Tu kalau kita semayang. Tengok. Dari segi umur kita 60 tahun lebih tu 2 tahun setengah semayang. Ni saya sebut macam-macam. Apa patut kita buat? Masa pelihara lah. Orang berjaya, orang yang pandai jaga masa. Kita dalam bab masa, kita kena ada 2. Satu namanya quality times. Satu lagi dia panggil time management. Nabi dua-dua ada. Dua-dua dia hebat. Nabi tak macam kita, isteri seorang. Tak tahu kalau ada sini 2, minta maaf lah. Saya sebut seorang je. Dia quality times. Ni kita sebut. Sejarah isteri dia. Tak ada pergi ke mahkamah syariah. Nak fight. Tak ada semua. Nabi sebut. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Tak ada seorang berani cakap macam tu. Apa kata Nabi? Nabi buat satu indikator. Nabi kata, sebaik-baik kalangan kamu, nak kenal paling baik siapa ni? Hak paling baik adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan untuk pengetahuan kamu semua, aku, bukan saya lah, Rasulullah. Aku, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarga aku. Siapa berani declare gitu? Kalau kita tanya, Ji, bahagia tak dengan keluarga? Ji jawab apa? Bahagialah. Sah tak bahagia? Jadi macam nak mengamuk kat kita. Dia marah kat kita. Dia tak boleh. Sensitif. Ni saya sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Jadi Nabi ni dia zahirkan dan dia tunjuk hatta benda tak logik. Benda orang malu Allah nak cakap. Apa benda orang malu Allah nak cakap? Bab berhutang. Berhutang ni orang malu Allah nak cakap. Nabi beri jawapan tentang hutang. Saya sebut hidup bebas hutang, rezeki tanpa batas. Ada cara dia. Bukan mana cara mudah Nabi bawa 15 karung. Mu ada hutang apa ambil? Mu ada hutang apa? Bukan cara tu. Kalau Nabi buat gitu, esok 30 karung tak cukup orang ni pula. Tapi Nabi ajar cara dia. Ni kita sebut. Hadis Abu Umamah Al-Bahili yang masuk dalam masjid dan berhutang, Nabi ajar dia doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ada 8 perkara. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut hijrah, saya nak sangat hijrah kita boleh zahirkan seperti itu dan kita buat dengan sebaik-baiknya. Kita kadang-kadang kita tengok ada orang tu Allah jadi luar biasa. Kenapa kita tak boleh jadi macam dia? Umar bin Abdul Aziz, dia jadi khalifah 2 tahun setengah je. Tak cukup 1 penggal pilihan raya. Tapi jasa dia luar biasa, orang kenal. Ada seorang yang saya suka sangat cerita, kalau saya cakap patut saya boleh ceramah kisah dia, Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Tuan-tuan tak kenal dia. Dia baru lagi meninggal zaman kita 2015 yang lalu. Orang Kuwait. Dia pergi ke Afrika, dia dakwah lebih kurang dalam 29 tahun. Dia mati 2015. Dia mengislamkan 11 juta manusia. Lebih ramai pada rakyat Selangor campur Kuala Lumpur, campur dengan Negeri Sembilan. Ni orang. Dia bina masjid tak banyak macam kita 3 buah. Dia hanya bina masjid 5,700 buah masjid. Hebat dia. Dia bina pang air. Orang di Afrika kan kemarau. 12,000 pang air. Hebat. Dan banyak lagi. Bila kita tengok tu orang hijrah tu, dia faham konsep hijrah ni, di mana kita nak meraih sebanyak mungkin pahala. Hati kita pun tenang, keluarga kita pun bahagia. Kita nak bahagia. Anak-anak kita jadi semua bahagia semua. Itu kita nak. Dan saya syorkan banyak isu-isu yang kalau nak tanya saya, macam tadi saya kata, tolong rojok dalam ni saya. Apps Al-Inarah. Setiap hari kita jawab.
Lebih sekarang ni, lebih daripada 10,600 soalan. Setiap hari kita masuk 10, insya-Allah dalam sebulan ni kita nak jadikan 11,000. Apa-apa isu tuan-tuan tarik je, zaman moden kan boleh akan dapat keputusan. Dan kita bukan ambil daripada lain, dia kumpul melalui AI apa yang kita jawab. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya mohon maaf, bahasa saya guna lebih pada 10 masuk 15 minit dah. Jadi saya seronok sungguhnya. Kalau boleh selepas pilihan raya akan datang sekali lagi jemput kita, insya-Allah. Boleh buat 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, comel dah tu. Mudah-mudahan saya seronok dan saya insya-Allah lain kali saya lamakan sikit lagi, kita boleh bincang tajuk-tajuk yang lain yang lebih mengena pada jiwa, pada kehidupan kita. Sekadar itu, minta maaf bahasa yang tidak sesuai dengan khalayak sini. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asinna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arta'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.